Hari ni saya pergi ke pantai. Saya kena tanam. Tapi sebelum tu dekat rumah saya nak pakai cushion ni dulu. Tak apa, kotor sikit je. Sebab dia ada SPF, jadi saya tak kena sunburn nanti. Okay, saya pula sambung. Kita orang jalan, ada saya. No. Berlari. Mainan. Beli barang dulu. Kenapa ada saya lagi? Bayar. Makan. Pun tak pening ke? Pantai. Langit. Langit. Dalam kereta. Dalam kereta lollipop biru. Mayang free hair. Laut dia. Laut. Bukan. Ni laut dia. Laut dia. Benar, betul. Angguk-angguk. Buat istana. Tuang ais sikit. Mami gila. Alah sama. Laut. Tengok ombak dia cantik. Lepas tu adik saya nak buat istana. Alah, istana runtuh sikit. Tak apa, kita buat kerang pula. Alah, tak jadi juga. Okey, korang tengok ni. 1, 2, 3. Wow, estetik. Ni adik saya yang anak nombor 6. Adik saya yang keberapa? Kalau anak nombor 6 keberapa? Okey, kita pijak ke dalam air. Finally. Cantik weh. Cantik kan? Cantik lah. Saya tak tahu apa saya tengah buat ni. Dan saya tak tahu apa yang adik saya galikan ini. Jomlah kita masuk dalam. Adik saya nak tanam saya, tapi saya kena duduk kat luar lubang tadi. Lubang tadi tak tahu untuk apa. Lepas tu saya tak tahu apa yang abang saya tengah cuba buat tu. Dia macam bukit yang tajam. Cuba korang tengok betul-betul. Tanah tu bergerak. Tengok. Tadi adik lelaki saya bebel kat saya. Dia tak kasih saya gerak-gerak. Okey lah, saya cuba duduk diam. Tapi tak boleh lah guys. Kali ni adik perempuan saya pula tanam kaki saya. Tengoklah ni guys, separuh badan saya dah kena tanam. Rasa dah tak boleh bergerak. Okey, jom kita cuba keluar. Susah nak keluar. Susah nak bangun. Finally. Tiba-tiba kita orang terjumpa duit kat tepi pantai ni. Adik saya kata mesti tipu ni, mesti prank. Lepas tu tiba-tiba adik saya punya mata termasuk pasir pula. Dia pula tak percaya saya boleh tolong dia. Lepas tu saya nak try ambil pasir. Bila saya pegang pasir tu jatuh balik. Tengok ni, saya cuba nak pegang, tak boleh, dia jatuh. Lepas tu adik saya ajak duduk dekat laut. Rupanya sebab ada ombak. Ombak besar datang. Kuat rupanya air ni, baru tahu. Okay. Apa? Cakap je apa-apa. Orang duduk dekat air. Main pasal. Kena tanam. Aduh, adik-adik saya ni malu-malu sikit kalau nak voice over. Okey lah, kita fokus kat video je lah. Korang nampak kan adik saya baru lepas kena tanam. Bukannya senang tau nak keluar daripada pasir tu. Lepas tu kita orang tiba-tiba nampak ada benda lompat-lompat atas air. Lepas tu kita orang nak tangkap lah benda tu. Mula-mula kita orang teka benda tu katak. Rupa-rupanya ikan. Tengok, ombak tolak dia ke pasir. Korang tengok. Tu dia. Ikan dua alam kata mak saya. Adik saya nak tangkap tapi tak dapat. Sampailah ke malam. Kita orang dah tukar-tukar baju. Tiba-tiba keluar-keluar malam dah. Tengok saya dah pakai outfit lain.